Lapar lah pula. Wow, makanan Thailand boleh lah. Oh, ni okey ke? Boleh lah ambil ini. Ni untuk 2 packs ni, tapi aku datang seorang je. Boleh lah. Hello. Alright, thank you. Kangkung belacan. Dia punya kangkung sedap. Ho. Try sikit ayam roasted dia macam mana rasa. Bismillah. Patutlah rasa kering je. Tak dia punya sup. Ada sotong, cendawan, lala, udang dengan sayur-sayur macam biasalah. Tom yum dia ni best. Cumanya tak pedas. Tapi okey lah untuk aku. Aku kan tak suka pedas. Ayam pandan favourite. Tapi ayam dia tak disalut dengan daun pandan. Tak apalah. Bismillah. Ayam pandan dia, flavour pandan tu kurang. Udang butter. Bismillah. Sedap tak? Restoran dia kalau kau tengok daripada luar memang kecil lah. So pandai-pandai lah cari kedai dia macam ni. Okay, sedap. Kangkung belacan dia ni best. Oi, ni macam nak habis ni. Pekat gila dia punya ni. Dia punya dipping ni rasa Thailand kuat kan. Dipping dia ni pedas, cuma masin sikit. Ikan. Thai milk tea. Ni sedap lagi.